Politik ni bukan tentang siapa yang pandai bercakap. Tapi sebenarnya politik ni siapa yang amanah buat kerja. Tak apalah orang tak nampak kerja kita buat, kita tak popular kat dunia, tapi yang penting Allah nampak kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini dalam satu rancangan perintis daripada PAS Kawasan Bentong, kolaborasi dengan Lajnah Penerangan dan Media Baru. Ini adalah rancangan solo, rancangan pertama kita, dan insya-Allah pada hari ini dengan hari yang orang kata tenang, yang berbahagia ini, insya-Allah tetamu yang hadir pada slot kita yang pertama ini juga bukan calang-calang. Sebentar lagi saya akan perkenalkan tetamu ini, tapi sebelum itu izinkan saya bercerita sedikit tentang latar belakang beliau. Dia merupakan orang yang istiqamah di dalam PAS Kawasan Bentong ini. Beliau pernah menjawat jawatan yang besar di dalam PAS Kawasan Bentong, dan antara orang yang terlibat secara langsung dalam penajaan untuk menumpukan PAS Kawasan Bentong. Sehingga hari ini beliau masih lagi berkhidmat, masih lagi berjuang bersama-sama istiqamah di dalam PAS Kawasan Bentong sebagai pengarah kompleks PAS Kawasan Bentong, PAS Takim ataupun ringkasnya Kompas. Jadi, tanpa melengahkan masa, sahabat-sahabat sekalian, saya perkenalkan orang tak nampak pada guru-guru daripada Kedah. Okey, 3, 2, 1. Okey. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami sangat bertuah dapat bersama-sama dengan Pak Edi pada hari ini untuk kita sembang santai je Pak Edi. Ada orang kata PAS ni asyik sibuk dengan politik je kan. Tapi hari ini kita akan sembang-sembang tentang apa yang terkini tentang PAS Kawasan Bentong ni. InsyaAllah, mudah-mudahan inilah orangnya, Pak Yatim bin Abu, yang sangat terkenal di Bentong ni. Kalau orang biasa dengar nama Pak Yatim, orang akan tahu Pak Yatim sinonim dengan yang Pak Yatim pegang tu, air. Jadi kita nak dengar daripada Pak Yatim. Boleh Pak Yatim kita sikit pada kita semua lah, pada pemirsa semua, bagaimana pengorbanan awal Pak Yatim dalam PAS ni. Sedangkan kadang-kadang orang takut nak berpolitik sebab yelah macam-macam, ada ugutan kan. Tapi Pak Yatim daripada dulu dan zaman mudanya sampailah sekarang masih istiqamah bersama-sama dengan PAS. Boleh Pak Yatim ceritakan sikit Pak Yatim? InsyaAllah. Ibu muda ni dia dalam tahun 1984. Saya belum kahwin lagi. Jadi pada masa itu kita berada dalam suasana yang mencemaskan sebenarnya. Sebab kita ada dua golongan yang tidak menubuh PAS, dan satu lagi taklah menubuh PAS. Dalam pertembungan itu, yang ini daripada Habib, dan satu lagi yang cenderung nak menubuhkan PAS. Jadi pada masa itu berlaku sedikit kekecohan lah. Jadi yang berminat nak tubuh PAS ni, dia telah mengambil langkah yang drastik untuk menubuhkan PAS ni
di Taman KSM Bentong tu. Dekat level 1 tu. Ditentukan situ di rumah saudara Ayub yang situ selaku usaha pengaja. Jadi selepas itu pelantikan jawatankuasa ni masa itu YGP dia sahaja Haji Maksud. Dan dia lah calon pertama kita dalam pilihan raya tahun 1985. Tapi dia dah meninggal dah. Okey, kemudian perjalanan tu berlakulah sekejap, jadi ada yang pro pada Abim, ada yang pro pada PAN. Jadi benda tu berjalan sekitar 2-3 tahun ni. Saya inilah kita lepas. Pada masa itu saya hanya hari biasa saja. Hari biasa saya ni dia ajak ke rumah keliling, pergi mana kuliah, pergi mendengar ceramah semua. Masa itu 21, 22. Oh, esok tegak. 22, 23, 24. Okay, selepas tu Ketua Pemuda masa itu saudara Roslan, bukan ini Haji Mokhtar, Ustaz Mokhtar, Cikgu Mokhtar, Cikgu Mokhtar Mansur. Dia ni adalah Ketua Pemuda yang pertama. Kemudian dibuka oleh saudara Roslan, kemudian berkata. Ya. Tapi tak lama, sebabnya masa itu kekurangan tenaga. Jadi saya terpaksa meletakkan jawatan Ketua Pemuda sebab saya dilantik sebagai setiausaha. Setiausaha kawasan. Jadi saya meletakkan jawatan Ketua Pemuda kepada Abang Rahman Abang Ustaz Ibrahim. Yang pertama? Bukan, setiausaha kawasan yang pertama Saudara Ayub. Saudara Ayub. Dia ni masa itu, kelebihan Saudara Ayub ni, dia punya minit catatan ni semua tu dah jauhi. Walaupun dia pegawai kerajaan, dia ni inspektor kesihatan disebut. Masa itu semua di kalangan kami ni bukan daripada kalangan ustaz, bukan. Kami ni pada masa itu daripada SO, kesihatan, orang lain. Lepas tu cikgu. Cikgu ni antara perintis-perintis yang menggalakkan kami supaya perlu berfaham. Di antaranya juga Wahab dan juga orang tua. Dia di antara orang yang jadi nakib kami. Walaupun dia seorang cikgu, tapi dia sebagai nakib kami. Masa itu ustaz ni memang payah dengan badan sebab ketakutan. Bagaimana yang ustaz-ustaz yang mengajar di masjid-masjid, dia akan tak akan terlibat langsung dengan itu. Jadi kami lah pemberitahuan ni yang menggerakkan kami. Apa yang dia nak tahu? Ustaz-ustaz Ya, tekanan-tekanan contoh macam ada di kalangan Ustaz Faizal, guru-guru Ustaz. Mereka dia kena tekan. Jadi pesan daripada penukaran ini ada juga bagusnya. Sebab kami menerima penukaran guru-guru daripada Kedah yang hebat-hebat datang ke Bentong, datang ke Darat. Jadi benda tu makin menggeliatkan pergerakan. Ramai yang bertanya saya, Pak Etim, rumah yang kat belakang Pak Etim ni sebenarnya nak buat apa ni Pak Etim? Dulu orang lalu lalang, rumah ni usang je Pak Etim. Sekarang ni orang lalu lalang nampak kereta kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Dah pokok dah ada yang tebang apa semua ni. Sebenarnya apa ni Pak Etim? Boleh ceritakan sikit Pak Etim rumah ni? Ini adalah pengorbanan Alipah yang berjiwa besar. Dia ingin memiliki sebuah bangunan sendiri. Walaupun kita dah ada di Bentong, jadi kita nak yang ini di atas tanah kita sendiri. Yang kita telah belanja mengeluarkan modal yang hampir 1 juta lebih, 0.6 juta lebih untuk kita membeli ini. Jadi tak lain dan tak bukan adalah kita nak membuat ini sebagai pejabat kita, pejabat kawasan Bentong. Dan insya-Allah selepas ini kita akan membuat kompleks di tapak yang ada di sebelah. InsyaAllah kita akan bina kompleks kawasan Bentong. Maknanya Pak Etim, sebelum ni kita memang tak ada pejabat Pak Etim? Kita ada pejabat di Bentong. Pak Etim boleh cerita? Okey. Ingat lagi Pak Etim? Kisah pejabat ni, sebelum ni kita buat pejabat di Ketari ni. Ketari? Lepas tu kita pindah ke Rumah Hijau di Batu Satu. Oh, yang tepi Batu jalan Satu tu? ya. Lepas tu baru kita pindah
kita beli bangunan di LKMP Pasdek ni, tingkat 3 kita beli. Itu dah dibayar lah, kita dah dibayar lah. Masya-Allah. Lepas tu hasrat, yelah Ahli Lipas ni dia hebat, berjiwa besar, dia hendak supaya kita memiliki kompleks. Masya-Allah. Kepada pejabat kita nak kompleks yang tersegam indah, bagaimana kita tanda Pakar Sementing. Itulah. Alhamdulillah. Boleh Pak Yatim cerita sikit apa sebenarnya matlamat kita tu lah nak buat supaya wujudnya tu sampai jadi kompleks tu, apa sebenarnya matlamat kita tu? Tak lain tak bukan ialah kita nak menterjemahkan bahawa PAS, keberadaan PAS di kawasan Bentong ini, bahawa PAS sekarang bukan hanya sebagai ceramah apa semua, jadi kita sebagai pengurus takbir di peringkat kawasan Bentong. Itu yang kita harap supaya masyarakat Bentong akan melihat PAS ini satu parti politik yang berwibawa. Masya-Allah. InsyaAllah. Itu hasrat kami lah. Ya. Supaya PAS dikenali ramai di Bentong. Jadi khususnya untuk anak-anak muda, betul kan? Supaya mereka tidak ada rasa takut dan sebagainya lah. Itu harapan kita lah. Dulu Pak Yatim masa duduk dekat dalam sebagai kaki tangan awam lah, Pak Yatim kerja apa sebelum tu Pak Yatim? Saya bekerja di masa itu bertugas di Jabatan Kerja Raya. JKR. Awal dia. Lepas tu dipindah pecah pada Jabatan Bekalan Air Pahang. Jabatan Bekalan Air Bentong tukar, dipecahkan sehinggalah kepada pengurusan air Pahang. Jadi masa itu saya bertugas mengurus loji air lah. Urus loji air. Saya mengurus loji air di Bilut, di Batu Empat. Saya ingat. Saya ingat Pak Yatim ada satu kereta Nissan warna putih. Nissan tu kira yang baru. Oh, itu yang baru. Sebelum tu Ford Escort. Sebab saya selalu nampak kereta tu lalu lalang depan rumah saya. Itu saya lah tu. Oh, Masya-Allah. Oh, itu yang baru. Itu baru. Oh, sebelum tu kereta yang Ford Escort. Apa? Ford Escort. Ford Escort. Oh, Masya-Allah. Itulah pengalaman saya sewaktu kempen pilihan raya 1985. Oh, Masya-Allah. Kereta tu ditepik di ambang PAS. Ini kerja buat ada sahabat-sahabat kita. Ditepiknya lambang PAS, saya pun bawa sampai ke Bilut. Oh, Masya-Allah. Itu sejarah lah. Masya-Allah. Tapi tak ada rasa takut ya Pak Yatim masa tu? Walaupun itulah, saya pun heran mungkin lah ini rasa saya pendedahan tarbiyah di awal. Awal saya mengenali Islam, saya ditarbiyah oleh ustaz-ustaz yang mahir dan bidang ini mengenali gerakan Islam, harakat Islam. Jadi saya merasa ketakutan tu tak ada, tak wujud. Hilang Allah tarik. Tak wujud. Masya-Allah. Sebab saya tengok yang lain-lain ni pun macam tu juga, sama. Masya-Allah. Sama. Dan kita tak perlu takut sebab kita bukannya bergerak waktu kerja. Kita selepas waktu kerja. Betul. Jadi penjawab tak ada masalah, dia tak terikat di situ. Betul. Sebab kadang-kadang ada je penjawab awam Ya, yang ramai. kita ajak kan, marilah sama, tapi dia orang takut. Mereka takut. Sebab takut di pulau. Ya, betul. Itu berlaku. Betul. Banyak berlaku. Kita dipinggirkan. Ya. Tapi kita tunjuk kita punya kehebatan kita, walaupun di mana sudah situasi mana pun kita tetap sebagai orang yang memperjuangkan Islam, jaga akhlak Islam. Itu kita yang kita jaga. Jadi kita rasa ada apa-apa. Dan Pak Yatim setuju tak kalau saya katakan bahawa kebanyakan petugas-petugas parti ni dia juga orang yang insya-Allah lah di dalam kerjanya bersama dengan kaki tangan kerajaan masa tu, dia juga orang yang sangat orang kata bagus buat kerja, tak ada mendatangkan masalah, tak membuatkan bos pening kepala. Setuju tak dengan saya? Saya setuju sangat. Sebab dalam dulu kita ada khidmat Syemelang kan. Betul. Jadi kita dapat 2-3 kali khidmat Syemelang. Masya-Allah Rabbi. Jadi betul. Kerja kita buat sungguh-sungguh. Waktu kerja kita tunjuk kita punya keupayaan kita dalam melaksanakan tugas kita, tanggungjawab kita. Saya kita diamanah gini kita buat. Kerja ni kita buat. Jadi ada bos kita, dia tengok kita dia bagus, okey bagus, sediakan hormat kita. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah. Oh, Pak Yatim.
Baguslah Pak Yatim. Pak Yatim tak takut kena buang kerja ya? Yelah, kita takut tu ada, tapi kita meletakkan itu ke tepi lah. Sebab kita dah faham matlamat kita apa ni, mengabungkan diri dalam perjuangan ni, kita tak bimbang. Jadi kita rasa begitulah. Masya-Allah. Ya Allah. Sama dengan sahabat-sahabat saya yang lain yang boleh saya sebutkan nama-nama dia, Saudara Ayu, Tuan Haji Abdullah, Saudara Bahari, Saudara Wahab, Cikgu Mokhtar, Saudara Zamri, Saudara Alwi, Saudara Bahar, semua ni orang yang bekerja yang kerajaan. Sehingga waktu penambahan calon, kami semua kaki tangan awak, kaki tangan jabatan. Kita yang pegang bendera, kita yang pegang apa ni, bancing semua. Tak ada menyorok, tak ada menyorok. Tak ada, kita berarak. Kita berarak sampai ni ke pejabat apa ni, Wisma Segi Bentung. Itu Tuan Leo kat atas, kita ke bawah. Masya-Allah, subhanallah. Tapi dia pun tak ada masalah. Boleh Pak Yatim, yalah, mana orang muda sekarang ni, boleh Pak Yatim, orang kata, cuba Pak Yatim cakap dengan orang muda sekarang ni yang mungkin takut nak terlibat secara langsung dalam politik. Sebenarnya okey je. Cuma kena pandai bawa diri macam tu. Cuba Pak Yatim. Ini sejarah saya lah. Baik, sila Pak Yatim. Saya pun takut. Saya pun takut sebab keliling saya ni orang yang dahulu dah masuk kipas. Dan saya ni, di antara saya, Saudara Bahar, Saudara Alwi, Saudara Zamri, ni orang yang muda masa tu. Memang kami takut. Tapi sebab bila bukan kata asalkan tarbiyah daripada orang lama ni memberikan kami satu semangat barulah. Jadi kita tak bimbang lah. Benda ni apa nak jadi pun jadilah. Semua ada lagi tu yang Pak Yatim sebut nama-nama tu? Yang ada Saudara Bahar, Saudara Alwi. Yang lain tu dah tak ada lah. Saudara Alias, jadi dulu. InsyaAllah. Lain semua tak ada. Sebenarnya tak perlu takut lah ya Pak Yatim. Tak perlu. Sebab benda kita ni benda yang diluluskan oleh RS kan? Ya, betul. Jadi tak apa. Betul. Kalau kita tengok macam DAP tu lagi ni, tapi kenapa dia berani? Dan kita yang memperjuangkan Islam ni, kita rasa takut, tak perlu. Patut kita rasa bangga. Betul. Kita rasa bangga, kita meletakkan diri sebagai perjuangan, sebagai matlamat hidup kita, sebagai harakat Islamiah. Itu kita nak bentuk. Tapi tarbiyah ni kena ada. Tarbiyah ni kena diwujudkan. Tak boleh lagi tarbiyah siasah dan dakwah ni dia seiring. Dia tak boleh nak ambil politik semata-mata, lepas tu tinggal dakwah, tinggal tarbiyah, tak boleh. Dia kena seiring. Maknanya bila kita sebut tentang tarbiyah tu Pak Yatim, katakan ahli PAS yang mula-mula, bila dia sign je, dia isi je borang masuk jadi ahli. Bila Pak Yatim sebut tarbiyah itu, apa yang sebenarnya PAS ni isi dalam hati orang PAS tu sampai boleh jadi, orang kata Pak Yatim sebut tadi, tak takut, insya-Allah Allah ada. Apakah perkara yang diisi oleh PAS tu sendiri untuk ahli-ahli dia bila start jadi ahli? Yang paling senang Usrah. Masya-Allah, subhanallah. Usrah ni kita ada secara bergila-gila. Minggu ni rumah Intan, besok minggu depan rumah Intan, satu rumah Intan, bergila-gila. Jadi kita dapat mengabungkan ukhuwah ini daripada kalangan ahli keluarga dia, anak isteri dia. Semua kita akan dapat mendampingi mereka sehinggalah mendapat satu kekuatan melalui usrah sendiri. Lepas tu kuliah pengajian ilmu ni memang tak boleh lepas lah. Sebab saya tak ada kenderaan. Saya tak ada kenderaan, saya tak ada motor, saya hanya ada basikal saja. Tapi pimpinan ni, Saudara Mano, seorang TA Telekom masa itu, dia khabar jangan sebut tu. Saya datang pergi jemput anda di rumah. Masya-Allah. Itu. Dia datang. Dia jemput saya. Masa itu kita pergi mana? Bukan dekat Bentong. Di Taman Sara Utama tu, tengok Tuan Guru kuliah Tuan Guru Haji Hadi. Jauh tu. Taman Sara Utama tu. Masya-Allah. Setiap bulan sekali dengan video apa ni, kaset tu, radio kaset rakam suara tu. Itu sebagai kata penguat kita, merakam segala apa yang dituturkan dalam kuliah-kuliah tu. Yang besar tu Pak Yatim? Ya, dulu kecil dulu, surau dulu paling awal dulu. Sekarang dah besar lah. Itu dia. Taman Sara di Sungai Gau, bekas Sungai Gau di Pai Kecil. Anak saya Tuan Guru masa itu, kita akan dibawa sama-sama lah. Di Raub. Mula kuliah Tuan Haji Arwah tu lah. Tuan Guru Haji Ramli. Jadi perjalanan dalam jemaah itu
sebenarnya PAS itu memupuk tu daripada awal tu dengan cara yang macam tu ya Pak Atim? Ya. Usrah tak boleh tinggal. Mesti ada usrah, pengajian. Lepas tu menziarahi sesama lain. Itu kena ada. Kalau kita dapat satu kekuatan ikatan yang kukuh. Untuk pengetahuan penonton semua sekalian, bila Pak Yatim sebut tadi tentang kenapa kita kena berani, soalan saya pun tanya, kita kena berani dan kita mengajak orang untuk berani. Untuk pengetahuan sahabat semua, dekat Bentong ni, khususnya lah kat dalam Parlimen Bentong, dan Don kita sebenarnya sangat mengimpikan satu kerusi untuk Parlimen Bentong ni. Jadi sebenarnya selama ini kita memang, kalau orang tanya untuk menonjolkan diri tu, kalau kat tempat lain mungkin itu dah kata dah tak perlu takut kan. Contoh macam Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, dah memang kerajaan negeri tu PAS ataupun Perikatan Nasional. Tetapi untuk Pahang ni sendiri kita belum lagi memerintah, dan memang kita perlukan orang kata kekuatan untuk berani. Dan insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat doalah, mudah-mudahan PRU yang akan datang, PRU 16 Pahang dapat memerintah negeri, insya-Allah, mudah-mudahan. Dia bukan macam tu, Cik Puan Zela. Dia kita melihat senario hari ini dengan senario yang 40 tahun dulu agak berbeza, jauh beza. Dulu kita pernah bertanding di peringkat yang pertama, PAS Kawasan Bentong bertanding atas tiket PAS. Kita hanya dapat dalam 540 undi, hilang deposit. Parlimen hilang deposit, hilang deposit. Jadi alhamdulillah bila peningkatan demi peningkatan tahun demi tahun, sehingga pilihan raya yang lepas 15, dan nampak kita punya pengundi-pengundi dah mula bertambah. Jadi menunjukkan PAS boleh berkembang dengan lebih tinggi lagi. Rakyat pun dah mula percaya kepada kita. Baik Pak Yatim, berbalik kepada konfas kita ni Pak Yatim. Kita sekarang ni dalam proses nak bayar. Dia ada fasa-fasa kan Pak Yatim. Nak bayar tanah ni kita tak habis bayar lagi kan? Betul Pak Yatim? Betul. Tak habis bayar lagi. Jadi apakah yang kita sedang lakukan Pak Yatim untuk nak melunaskan baki bayaran tanah yang kita beli ni Pak Yatim? Okay. Untuk makluman Zela, kita dah buat untuk peringkat pertama jamuan makan malam di Darul Kamiyam, dan kita dapat sedikit tambahan untuk bayar tentang pasal pertama tu sebanyak 145,000. Jadi kita buat lagi satu pasal yang berikutnya, pasal yang kedua, untuk jamuan makan malam di tapak komplek ni kat depan ni. Kita nak mencari dana lagi supaya kita dapat melaksanakan melunaskan pembayaran pasal yang ketiga pada Disember 2025, insyaAllah. Jadi kita mengharapkan ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS, daripada penyumbang-penyumbang, dermawan-dermawan boleh menginfakkan kepada kita dalam akaun terus yang kita. Boleh Pak Yatim cerita sikit berapa harga kalau kata orang nak beli meja ke kursi ke? Untuk harga satu meja kita kenakan bayaran RM800 untuk 8 kursi lah. Jadi untuk satu kursi RM100 lah. Dan benda itu boleh dibayar secara online. Secara online. Itu cara kita lah nak mencari dana. Katakan orang tu tak boleh datang Pak Yatim. Tak apa. Tapi dia nak menyumbang. Ya. Itu yang terbaiknya. Sebab kita akan menyediakan satu grup yang ini, kita akan panggil kata asnah-asnah yang pakai miskinnya ni, kita akan bawa di mereka berjumpa makan bersama. Oh, Masya Allah. Maknanya kita dah senaraikan nama-nama asnah-asnah yang kita boleh ajak, orang dah ada. Jadi kalau ada lebihan-lebihan, kita akan panggil dia orang datang makan bersama kita. Maknanya katakanlah ada penyumbang tu dia nak taja anak-anak yatim ni Pak Yatim. Ya. Boleh macam tu Pak Yatim. Boleh. Maknanya anak yatim tu datang makan. Ya. Penyumbang hanya taja meja lah. Satu meja 800. Ya. Boleh. Masya-Allah, boleh.
InsyaAllah, insyaAllah. Ini satu tawaran yang sangat menarik yang bukan selalu dibuat oleh PAS Kawasan Bentong. Ini khusus untuk mencari dana untuk kompleks kita, Komfas. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mendengar ni boleh share, kongsi iklan ini. Kita nak buat pejabat kita ni, Pak Yatim kata, belum lagi bertaraf kompleks, baru nak buat pejabat. Perlahan-lahan, insyaAllah satu masa nanti akan terwujudlah kompleks, tetapi kita perlukan dana, sumbangan daripada sahabat-sahabat di luar sana. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini hanya mengharap Allah redha dan mudah-mudahan pahala yang berpanjangan untuk sahabat-sahabat yang menyumbang, insyaAllah. Ini soalan kita yang terakhir lah Pak Yatim. Mungkin dia bersifat peribadi sikit, tapi Pak Yatim kena jawab. Kita nak share dengan penonton yang melihat program kita ni. Saya nak tanya satu soalan peribadi pada Pak Yatim. Boleh Pak Yatim kongsikan? Tak kira lah kelakar ke, sedih ke, yang mana-mana yang Pak Yatim nak kongsikan dengan penonton di luar sana. Silakan Pak Yatim. Cerita ni memang bagi saya lah, peribadi saya memang menyedihkan. Deringan telefon waktu pagi sebelum subuh. Dihubungi oleh Haji Lolah. Masa itu dia sebagai yang di-Petua PAS. Tahun bila tu Pak Yatim? 80-an? Lebih kurang ke 90 dah. 90-an, baik. Perginya seorang insan, sahabat kami, saudara Cikgu selaku seusaha PAS masa itu telah dipanggil oleh ilahinya. Sehingga kami mengurusi jenazah sampai kami hantar di kampung di Terengganu. Itu di antara peristiwa yang itu sedih dalam hidup saya dalam perjuangan. Itu ialah Pak Yatim sedih tu seolah-olahnya hubungan Pak Yatim dengan cikgu apa tadi? Cikgu Abdul Wahab. Cikgu Wahab tu mesti ada sesuatu yang menyebabkan Pak Yatim rasa sangat dekat dalam hati, menyebabkan Pak Yatim rasa sangat terharu. Ya. Sebab dia nakib kami. Kami tak ada nakib, tak ada ustaz masa itu. Hanya dia yang ada nakib. Dia boleh dengan bacaan Quran yang baik, dengan komitmen dia walaupun dia mengajar di sekolah Katolik. Jadi itulah di antara hubungan kami merapat lah. Merapat. Akhlak dia tu macam mana Pak Yatim? Allah Rabbi. Masya Allah. Boleh Pak Yatim kongsikan? Sebenarnya saya sampai sekarang ya, bila saya baca ayat Quran, Masya Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtagu bi fadlillah. Ayat itu sering diulang baca sewaktu kami sembahyang berjemaah di surau bersatu tu. Jadi itulah ayat yang selalu dia baca, dan saya sampai hari ini kalau saya baca pun akan terkenal dengan sewaktu kami bersama dia di Bentong ni. Maknanya ayat tu beliau sering baca, ulang-ulang. Ya, setiap kali jemaah itu ayat yang dia baca. InsyaAllah. Itu je lah kenangan. Yalah, maka memang sedih lah. Sebab dia meninggalkan anak ramai, seorang balu yang kami sendiri yang mengurus sampai habis dikebumikan di Terengganu. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati arwah dan juga sahabat-sahabat kita yang
yang pergi dulu sebelum kita. Semoga perjuangan ni kita teruskan dan kita niatkan pahalanya pada orang-orang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, insya-Allah. Alhamdulillah, selesailah sudah episod kita yang pertama ini, sahabat-sahabat sekalian. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Maklumlah episod pertama, dah tentu kita akan tengok balik dan kita perbaiki apa yang boleh kita perbaiki. Jangan lupa sahabat, boleh tekan like, komen dan share. Jika ada apa-apa cadangan ataupun pandangan, boleh tinggalkan dekat Facebook dan juga TikTok PAS Kawasan Bentong, insya-Allah. Mudah-mudahan akan ada siri yang kedua dengan tetamu jemputan yang hebat-hebat untuk episod yang akan datang, insya-Allah. Jangan lupa, mudah-mudahan segala amal yang baik, apa yang baik itu akan memberi manfaat kepada diri kita dan juga untuk ummah. Sahabat-sahabat yang berminat untuk menjadi ahli PAS boleh dapatkan borang di cawangan-cawangan yang terdekat, insya-Allah. Dan saya tinggalkan sahabat-sahabat dalam lindungan Allah, dalam peliharaan Allah, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Ila liqa wa ma'as salamah. Bye.